Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para sahabat dan keluarganya. Dan demikian juga tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengurusi majlis dan sekaligus tuan imam kita, dan semoga dan demikian juga sekalian ahli lembaga pentadbir Masjid An-Naim yang telah sudi menyebut saya sebagai penceramah undangan pada malam ini dengan syarahan yang bertajuk Arti Sebuah Kemerdekaan dalam Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila kita menyebutkan kemerdekaan, kebiasaan orang memahamkan kemerdekaan itu bila dia mendapatkan kemerdekaan untuk melakukan segala apa yang diinginkan, maupun kemerdekaan daripada seseorang individu, maknanya dia sudah tak terkungkung lagi dengan sesiapa yang menguasainya. Seperti pada zaman dahulu ada sistem hamba-hamba abdi. Jadi bila dia merdeka, maknanya dia sudah tidak jadi hamba kepada sesiapa. Dan demikianlah juga orang memahamkan kemerdekaan itu kerana negaranya telah merdeka daripada penjajahan. Seperti mana negara kita Singapura, alhamdulillah, telah mendapatkan kemerdekaan daripada 39 tahun yang dahulu. Dan demikianlah negara-negara lain juga mendapat kemerdekaan dengan beberapa masa yang sudah lalu. Jadi kemerdekaan yang dipahamkan daripada segi pembicaraan orang ramai ialah maknanya dia sudah bebas untuk melakukan apa sahaja yang diinginkan dan tidak terkungkung oleh kuasa-kuasa yang lain di atasnya. Tetapi sebenarnya di sisi Islam, kemerdekaan itu bukan hanya dengan dia itu telah bebas daripada kongkongan kuasa manusia. Sebenarnya kemerdekaan itu lebih daripada itu. Kerana manusia ini dia terdiri daripada dua unsur. Unsur zahir, jasmani, dan unsur batin, iaitu rohani. Jadi walaupun unsur zahirnya dia sudah namanya merdeka, maknanya dia bukan hamba abdi, dia bukan di bawah kuasa penjajah. Tetapi kalau sekiranya unsur batinnya itu masih lagi dalam kuasa-kuasa yang lain, maknanya dia belum merdeka lagi. Macam mana ni? Unsur rohani dikuasai oleh kuasa-kuasa lain, dia belum merdeka. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalaulah sekiranya rohaninya, atau kita kata lebih mudah lagi ialah hatinya, hati sanubarinya, yang dimana hati itulah menjadi punca kepada kehidupan dia, zahirnya, jasmaninya. Kalau hati ini stop, berhenti, maka artinya dia sudah mati, tak bernyawa lagi. Hati ini jugalah yang telah dijadikan sebagai sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan
Iman tu bukan terletak di tangan, bukan terletak di kepala, bukan terletak di kaki, tapi di hati. Dan itulah yang menjadi tempat darjat kemuliaan seseorang insan, iaitulah di hati. Apabila dia bertakwa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai menunjukkan jari di hati. Nabi berkata, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah sekiranya hati itu tidak lagi merdeka, hati itu masih dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain, maka sebenarnya dia masih hamba abdi. Dia belum lagi merdeka. Walaupun negara sudah merdeka, walaupun dia merdeka daripada perhambaan manusia, tapi dia belum merdeka sepenuhnya. Apa pula maksudnya ni? Hati nak merdeka pula. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalaulah kita telah mengatakan bahawa kalau kita merdeka secara fizikal, kita tidak ada lagi kuasanya menguasai kita, begitulah juga hati. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh sesiapa pun yang lain, melainkan hanya hati kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Jadi kalau hati kita ini masih dikuasai oleh kuasa yang lain, iaitulah kuasa nafsu, kuasa syaitan, maka adalah artinya kita hamba kepada nafsu dan kita hamba kepada syaitan. Dan inilah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau ya Muhammad melihat sebahagian daripada manusia itu yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ya tuan-tuan dan puan-puan, manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam yang Allah mula jadikan manusia yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Apabila Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam dan ditiupkan roh ke dalamnya, semua para malaikat mesujud kepada Adam alaihissalam sebagai tanda penghormatan. Begitulah mulianya manusia ini. Tetapi manusia itu sendiri, apabila mereka telah diambil perjanjian oleh Allah di padang Arafah, sewaktu Nabi Allah Adam alaihissalam telah diturunkan ke dunia dan dibawa ke padang Arafah, di mana malaikat Jibril alaihissalam dengan perintah Allah menepuk belakang tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, maka tiba-tiba keluarlah sekalian zuriat Nabi Adam AS dalam bentuk roh daripada zaman Adam AS sampai ke hari kiamat. Dan Allah SWT bertanya kepada mereka semua, termasuklah kita semua yang ada di sini, semua kita sudah berada pada hari tersebut, pada hari Datuk Adam AS kita berada di padang Arafah itu. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Semua mereka menjawab, bala, bahkan ya Allah, kalau Tuhan kami, syahidna, dan kami mempersaksikannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila manusia ini telah dilahirkan ke dunia, apabila mereka telah diberikan kekuatan, pangkat, nama, kedudukan, kekayaan, kebijaksanaan, mereka lupa janji mereka bahawa Allah Tuhan mereka dan mereka hamba pada Allah. Mereka lupa janji itu. Mereka lebih mementingkan kepada harta mereka. Mereka mempertuhankan kepada harta mereka. Mereka hamba kepada harta mereka. Mereka lebih mementingkan kepada manusia. Mereka hamba kepada manusia. Mereka lebih mementingkan pada dunia mereka. Mereka hamba pada dunia. Mereka lebih mementingkan pada pekerjaan mereka. Mereka hamba pada pekerjaan. Tapi sayang sekali, mereka tidak jadi hamba Allah. Arti kata yang lain, mereka belum merdeka. Mereka dikuasai oleh harta mereka, dikuasai oleh kerja mereka, dikuasai oleh dunia mereka, dikuasai oleh sekalian keinginan nafsu mereka.
akhirnya mereka hamba pada segala-galanya, tapi tidak hamba kepada Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian, kemudian kami kembalikan mereka kepada darjat yang paling rendah daripada sekalian yang rendah. Kalau adalah sesuatu makhluk yang lebih rendah darjat, maka manusia itu yang Allah jadikan sebaik-baik kejadian akan jatuh kepada yang lebih rendah daripada makhluk yang hina itu. Maaf kata, kalaulah haiwan-haiwan yang najis itu dipandang rendah, manusia yang telah tertipu dengan nafsunya, dunianya, pekerjaannya, hartanya adalah lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang najis itu. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi arti katanya lain, manusia yang demikian belum lagi merdeka. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita hendak merdeka, maka kita perlu merdekakan batin kita, rohani kita, hati kita perlu kita merdekakan daripada kuasa-kuasa luar, daripada kuasa-kuasa nafsu dan kuasa-kuasa syaitan. Itulah yang Allah Ta'ala firmankan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka ambillah dia sebagai musuh. Dan nafsu ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada hari pertama yang Allah SWT jadikan dia, memang dia adalah teramat keras dan degil. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di mana di dalam kitabnya telah menyebutkan apabila Allah SWT menjadikan nafsu pada saat pertama, Allah bertanya kepadanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka berkata nafsu, engkaulah, akulah. Wah, main kasar ni. Tak mau mengaku Allah Tuhan, tak mau mengaku diri dia hamba. Allah tanya lagi, Allah pun telah perintahkan supaya dicampakkan ke dalam neraka, dibakar dia beberapa ribu tahun yang lama, dikeluarkan dia dan ditanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Jawabnya sekali lagi dia mengatakan, engkaulah, akulah. Masih lagi degil tuan-tuan nafsu ni, dah dibakar dalam neraka pun tak serik juga. Maka akhirnya Allah dera dia untuk beberapa ribu tahun lama lagi. Dera dengan tak ada makan, tak ada minum, dengan sampai dia sangat penat dan letih. Dan kemudian Allah pun panggil dia dan tanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Barulah dengan penuh rasa rendah diri dia pun mengaku, engkaulah Tuhan, akulah hamba. Setelah dideranya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, nafsu itulah yang telah Allah Ta'ala campakkan ke dalam diri setiap insan, yang dimana daripada kecil kita telah mengikutkan nafsu. Apa saja kita nak, semua yang diberi oleh ibu ayah kita. Kalau kita tak diberi apa yang kita nak, maka kita akan berontak, kita akan menghentak, kita akan menangis. Maka ibu ayah pun tak sanggup mendengarkan tangisan kita, maka ambillah, dibagikan keinginan nafsu kita. Sudah besar kita masih lagi ikutkan kehendak nafsu. Apa nak cakap kita cakap, apa nak lihat kita lihat, apa nak makan kita makan, apa nak buat kita buat. Jadi nafsu sekarang sudah gemuk tuan-tuan, sudah jadi gergasi, sudah jadi giant. Nafsu sudah menguasai kita. Kita sekarang menjadi hamba nafsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini kalau tidak kita lepaskan, kalau kita tak merdekakan diri kita daripada cengkaman nafsu yang jahat, yang menjadi penasihatnya ialah syaitan dan iblis, maka kita akan menyesal besok di hari akhirat. Amalan-amalan kita pun akan menjadi rosak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana nafsu, dia akan membawa kita untuk menjadi perangai yang buruk, perangai
perangai akhlak buruk pada zahir dan perangai akhlak buruk yang batin. Sifat-sifat yang keji, yang tercela, yang tak diredai Allah akan bermaharajalela dalam diri kita dan kita hanya ikut sahaja. Sifat hasad dengki, sifat mengumpat, sifat kata mengata, sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah dan sekalian sifat-sifat lain, semuanya akan subur di dalam hati kita dan akhirnya kita akan menyesal besok di hari akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita ingat dengan amalan-amalan zahir kita sudah cukup merdeka pada zahir dan batin. Bahkan marilah kita mengingatkan diri kita, apakah dia unsur-unsur dalaman yang perlu kita merdekakan daripada cengkaman nafsu kita. Sebab bila nafsu ini tidak dilepaskan daripada hati kita, maka kita akan sentiasa menurutkan kehendaknya. Akhirnya kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya menarik satu perhatian kepada sepotong hadis yang dimana sangat-sangat panjang tetapi sangat baik, iaitu hadis yang membicarakan tentang amalan hamba yang dibawa ke langit, yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga beberapa ulama-ulama mu'tabar, yang dimana dalam hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yang dimana disambung sanadnya daripada seorang lelaki yang berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ini berkata pada Muaz, ceritakanlah kepadaku sepotong hadisnya engkau telah dengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, lalu Muaz pun menangis sehingga aku menyangka ia tidak akan berhenti menangis. Kemudian dia pun diam. Kenapa Muaz menangis? Kerana beliau nak menyampaikan sepotong hadis yang agak sangat menyedihkan dan sangat membimbangkan. Maka dalam beliau pun diam, maka beliau pun berkata, iaitu katanya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya Muaz, yang dimana artinya kemudian Muaz radhiyallahu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Muaz, aku menjawab, labbaika bi abi wa ummi anta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya aku mau memberitahumu suatu hadis yang mana jika engkau memeliharanya, nescaya ia memberi manfaat kepadamu, dan jika engkau sia-siakannya dan tidak memeliharanya, nescaya terputuslah hujahmu di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Arti katanya lain, besok di hari kiamat kita dah tak boleh nak berdolak dalil lagi dah, kalau sekiranya hari ini kita tidak mengingati apa pesanan Nabi dalam hadis ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya Muaz, inna Allah Ta'ala khalaqa sab'ata amlak qabla an yakhluqas samawati wal ard. Wahai Muaz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat sebelum menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan dia menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan menjadikan untuk setiap satu daripada 7 petala langit malaikat penunggu pintu langit itu. Sesungguhnya Allah telah mengagungkan dengan kebesarannya. Maknanya kerja malaikat ini adalah kerja yang agung, kerja yang amat besar. Jadi setiap pintu langit tuan-tuan dan puan-puan ada malaikat yang menjadi penjaganya. Jadi kalau 7 petala langit, 7 lah malaikat yang telah dicipta Allah untuk setiap satu langit satu malaikat. Fatas'udul hafazatu bi'amalil abdi min hina asbah ila hina amsa. Artinya malaikat yang menjaga amalan hamba Allah Ta'ala naik daripada pagi hingga menjelang petang, iaitu malaikat yang menjaga kita, yang menuliskan amalan-amalan kita dari pagi sampai petang, naik ke langit yang pertama. Dia mempunyai cahaya seperti nur matahari
hingga sampai ke langit yang pertama dengan membawa amalan itu yang telah disucikan dan diperbanyakkan. Semua malaikat-malaikat merasakan, wah, amalan ini baik, amalan ini bagus, amalan ini banyak. Malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama itu pun berkata kepada malaikat yang menjaga amalan itu, pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Akulah malaikat yang menjaga amalan mengumpat manusia. Tuhanku menyuruhku, jangan membiarkan sesiapa yang mengumpat orang melintasi untuk pergi kepada selainku. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Arti katanya lain, amalan yang banyak, amalan yang baik, amalan yang macam cahaya matahari dibawa naik ke langit, kena tahan di pintu langit pertama, kena lontar balik kepada muka Tuhan yang beramal. Kesian dia sembahyang penat, kesian dia puasa, dia lapar, begitulah bersedekah dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia mengumpat. Nampak tuan-tuan? Dia masih hamba kepada nafsu mengumpat. Dia belum merdeka lagi daripada sifat mengumpat. Dengan kerana sifat mengumpat itu, amalannya dicampak balik ke mukanya. Bukan pasal rukun sembahyang dia tak betul, bukan baca Fatihah dia salah, bukan pasal dia pakai tidak tutup aurat, bukan, semua dah bagus. Tapi kerana ada sifat mengumpat, dia hamba pada mengumpat, akibatnya amalannya dicampak balik ke mukanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, awaslah diri kita daripada sifat mengumpat yang menjadi kesukaan ramai orang, daripada sebawa-bawa manusia, orang biasa, sampai kepada orang-orang belajar agama, sampai kepada orang-orang yang berilmu. Semuanya sedap, suka mengumpat. Pasal mengumpat tu cerita hal orang, bukan cerita diri dia. Kau tahu dia tu, kau nampak dia cantik aja, tapi dia pakai susuk engkau. Mengumpatlah tu. Betul ustaz, kita cakap betul, bukan cakap bohong. Cakap betul lah tu, mengumpat, cakap bohong tu namanya fitnah. Satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ke di sisi kumpulan sahabat-sahabat yang sedang berbual. Mereka sedang membicarakan tentang keburukan salah satu daripada sahabat-sahabat. Maka Nabi pun memberi amaran, jangan kamu mengumpat akan saudara kamu. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, yang kami cakap ni betul. Nabi SAW jawab, jika kamu bercakap betul, maka itulah mengumpat. Dan jika kamu bercakap dusta, itulah fitnah. Jadi makna dua-dua tak boleh. Betul pun tak boleh, tak betul lagi tak boleh. Kau tahu dia tu dah kahwin 4 kau. Ya Allah, apa yang kau susah sangat? Dia kahwin 4 ke, dia kahwin 2 ke, 3 ke, dia punya suka lah, dia ada mampu. Maaf tuan-tuan ya, tapi sedap cakap hal orang. Maka inilah dia mengumpat. Bila kita berbicara di belakang saudara kita akan keburukannya, yang kalau dia mendengarkannya, maka tidak redha dia akannya. Ingatlah tuan-tuan ya, kita dalam berbual cerita hal orang, ingat kita punya amalan dicampak balik ke muka kita. Maka itulah orang yang pertama yang menjadi hamba nafsu mengumpat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa tas'adul hafazatu bi'amal salih min a'malil 'abdi fatamurru bi fatuzakkihil malaikatu wa tukthiruhu hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu membawa satu daripada amalan saleh seorang hamba yang disucikan oleh malaikat dan diperbanyakkannya. Mana malaikat rasa banyak amalan ni hingga sampai pintu langit yang kedua. Wah, bagus ni, makna dia tak mengumpat ni. Wah, lepas dia langit pertama, dia sudah merdeka daripada sifat mengumpat. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua itu pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan itu, berhenti,
dan pukulkan amalan tu ke muka tuannya. Sesungguhnya dengan amalan tu ia bertujuan mendapatkan kemegahan dunia. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Apa kata malaikat tu lagi? Tuhanku menyuruhku jangan membiarkan amalannya melintasi di hadapanku untuk pergi selainku. Sesungguhnya dia seorang yang bermegah-megah kepada manusia di majlis-majlis mereka. Inilah orang yang menjadi hamba dunia. Nampak? Jadi walaupun dia semayang, walaupun dia ibadah, tapi kalau dia belum merdeka daripada perhambaan kepada dunia, maka amalan dia itu tak diterima Allah, dicampak balik ke mukanya. Dia megah dengan dia punya kekayaan dunia dia, megah dengan nama pangkatnya, megah dengan wang ringgitnya. Bila dia adakan majlis perkahwinan anaknya, besar-besaran buatnya supaya orang kenal dia orang kaya. Orang tahu dia orang yang jutawan. Itulah sifat orang yang megah. Bukan mesti dia kaya boleh megah, tuan-tuan. Kadang-kadang orang fakir pun megah dengan kefakirannya. Sebab sifat megah ni dia ada pada sekalian keadaan. Orang pandai megah dengan kepandaiannya. Orang cantik megah dengan kecantikannya. Orang kaya megah dengan kekayaannya. Orang fakir megah dengan dia fakir. Orang semua kaya sombong-sombong, aku fakir. Dia megah dengan kefakirannya. Dia termasuk orang yang megah. Jadi apabila orang yang megah ni amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala, kita Allah bagi kaya, alhamdulillah. Tak ada siapa daripada kita yang kaya dengan kerana pandai kita semata-mata. Tidak. Kerana kepandaiannya ada pada kita pun kurniaan Allah. Tak ada siapa yang cantik kerana kekuatan kita mencantikkan muka kita. Kerana kecantikan itu kurniaan Allah. Segala nikmat yang ada pada kita adalah milik Allah Ta'ala. Nak megah apa kita? Tapi manusia yang sudah jadi hamba kepada dunia, dia rasa megah dengan keduniaannya, dia rasa megah dengan rumahnya, dia rasa megah dengan televisyennya, dia rasa megah dengan keretanya, dia rasa megah dengan pangkat namanya. Maka amalan orang yang megah ini tak diterima Allah akan amalannya, walaupun dia tidak menjadi ahli pengumpat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah ya, ni bukan kita dengar cerita dongeng, tapi ini adalah pesanan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaklah diri kita baik-baik ya, supaya terlepas kita daripada kecelakaan tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi yabtahija nuran min sadaqatin wa siyamin wa salatin qad a'jabal hafaza fayjawizuna bi ila as-sama'i tsalitsa. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu naik dengan amalan itu gilang gemilang cahayanya, hasil daripada mengeluarkan sedekah, berpuasa dan mengerjakan salat yang telah mengkagumkan malaikat penjaga amalan itu. Mereka naik dengan amalan itu ke langit yang ketiga, dan malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit ketiga itu pun berkata, wah, ini menunjukkan dia lepas langit pertama, tuan-tuan, dia lepas langit kedua, bagus ni. Sampai langit ketiga, apa jadi? Maka berkatalah malaikat langit yang ketiga, berhenti dan pukulkan amalan tu ke muka tuannya. Akulah malaikat takabbur. Tuhanku telah menyuruhku agar jangan membiarkan amalan yang melintasiku untuk pergi kepada selainku. Sesungguhnya dia telah takabbur kepada manusia di dalam majlis-majlis mereka. Takabbur, tuan-tuan, menjadikan sebab amalan kita ditolak. Walaupun malaikat sudah rasa cantik dah amalan kita, bercahaya gilang gemilang. Apa itu takabbur? Takabbur itu ialah besar diri.
merasa diri lebih baik daripada orang. Inilah takabbur namanya. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila kita sesama orang Muslim, kita lihat orang Muslim itu dengan kita rasa kita lebih baik. Sebab kita semayang lebih bagus daripada dia semayang. Kita belajar ilmu lebih tinggi daripada dia belajar ilmu. Itu sudah takabbur. Jadi kalau orang alim melihat dirinya lebih baik daripada orang awam, itu sudah takabbur orang alim itu. Jadi kalau seorang yang baca Quran rasa lebih baik baca Quran daripada orang lain, itu sudah takabbur dia. Orang yang ahli ibadat merasa lebih baik ibadat daripada orang lain, maka itu sudah takabbur. Macam ini tak lepas kita ni. Bahkan kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita melihat orang yang fasik, orang yang muslim tapi ahli maksiat, mungkinlah dia tak semayang, mungkinlah dia tak tutup aurat, mungkinlah dia buat dosa-dosa, kita lihat, kita pandang dia hina, kita rasa diri kita lebih baik. Aku semayang, dia tak semayang. Aku tutup aurat, dia tak tutup aurat. Kita rasa diri kita lebih baik pada dia. Itu sudah takabbur, kata Imam Ghazali. Waliyazubillah min dzalik. Habis ustaz dia memang tak semayang, takkan dia pula baik pada kita? Dia memang tak tutup aurat. Jawapan kita tidak tahu. Mungkin suatu hari Allah bagi dia hidayat dan dia lebih taat daripada kita kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Mungkin satu hari kita pula Allah tarik hidayat, kita pula tak semayang, kita pula buat dosa maksiat. Sebab itu orang ahli ibadat jangan pandang rendah kepada orang yang tidak ibadat. Walaupun pada segi syariat memang orang yang tak ibadat itu dicela, dari segi syariat memang, tapi daripada segi tasawuf, daripada segi rohani kita tak tahu apakah satu hari dia akan jadi lebih baik pada kita. Habis nak apa kita nak buat? Bila kita tengok orang yang macam tu, kita doakan dia, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayat, Allah beri dia taufik petunjuk supaya dia jadi orang baik. Itulah sifat kita, tuan-tuan. Bukan kita cela, bukan kita menghina, bukan kita mengata. Kita boleh bagi dia amaran. Awak tak sembahyang berdosa, ini perbuatan nanti kena azab neraka. Boleh bagi amaran. Tapi dari segi hati kita bukan merendahkan dia. Bahkan kita berharap Allah beri dia taufik dan hidayat. Inilah sikap kita orang yang beriman, yang beramal. Jangan sekali-kali kita pandang rendah. Habis kalau macam tu kita biarkan orang buat maksiat. Bukan kita biarkan, tapi kita nasihat. Nasihat pun dengan cara baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa firman Allah? Serulah manusia kepada Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pesanan-pesanan yang baik. Bukan dengan maki hamun, neraka, mati nanti masuk neraka. Kita tak boleh cakap gitu. Kita tak tahu diri kita mati beriman atau mati kafir pun kita tak tahu. Macam mana kita nak jamin orang neraka? Tak boleh, tuan-tuan. Ini jaga hati. Jadi kalau hati kita belum merdeka daripada sifat takabur, amalan kita pun Allah tak terima, walaupun sembahyang, walaupun puasa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Berkata lagi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita melihat kepada orang-orang yang kafir, nah, orang kafir bukan kata tak sembahyang, sembah pula Tuhan lain, sembah patung berhala pula. Jangan kita pandang hina kepada orang kafir itu. Jangan kita rasa diri kita lebih baik daripada orang kafir itu. Ustaz, habis macam mana kafir ni? Ya, kita tak tahu, mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat, dia masuk Islam, dia mati beriman, masuk syurga. Kita yang Islam belum tahu lagi mati beriman. Di zaman Bani Israel ada seorang yang hebat, ulama besar yang bernama Barsisa. Beliau ni, tuan-tuan, muridnya 60,000. Oi, hebat. Ulama besar lah ni, 60,000. Murid-muridnya sebahagiannya menjadi ulama, menjadi wali-wali, sehingga kamu boleh terbang di langit. Wah,
Kalau murid macam tu, apa lagi tok gurunya? Inilah barsisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita satu pelajaran. Satu masa iblis yang memang mencari jalan nak menyesatkan manusia, menyamar sebagai manusia yang soleh, datang jumpa barsisa. Saya nak beribadat sama-sama Tuan Guru, boleh tak? Kata Tuan Guru, silakan kalau nak ibadat. Jadi iblis ni semayang 24 jam tak berhenti 24 jam, 3 hari turut-turut, tak makan, tak minum, tak tidur, tak pergi bilik air, tak ada. Bayang dia iblis, tak perlu makan. Bersisa tengok pun dah terkejut. Ini lebih daripada aku ni. Aku pun nak kena tidur juga, nak kena makan juga. Ini tak makan, tak minum, tak tidur, tak ada rest. 24 jam, 3 hari turut-turut. Bersisa pun panggil dia. Saudara ni beramal ni 24 jam, 3 hari tak berhenti-berhenti. Saya pun tak dapat buat macam tu. Macam mana saya boleh dapat jadi macam Tuan? Wah, bersisa pula nak ikut dia. Dia kata, kalau Tuan Guru nak ikut macam saya ni, Tuan Guru kena buat dosa dulu. Tuan Guru buat dosa, kemudian Tuan Guru bertaubat, baru Tuan Guru akan dapat rasa kemanisan taubat. Wah, aku tak mau buat dosa. Mana nak buat dosa? Tak boleh. Tak apa, Tuan Guru kalau tak buat dosa, Tuan Guru takkan dapat buat macam saya. Ya ke? Habis nak buat dosa tu macam mana pula? Tuan Guru berzina. Zina. Tak mau. Okeylah. Tuan Guru bunuh orang. Lagi aku tak mau. Okeylah, Tuan Guru minum arak. Minum arak orang pun tak nampak. Tuan Guru minum arak, patut Tuan Guru bertobat. Nanti Tuan Guru akan dapat rasa sedapnya taubat pada Allah. Dia kata, mana aku nak dapat arak? Tuan Guru pergi kat kedai hujung kampung tu, ada kedai tu, ada orang perempuan tu jual arak tu, Tuan Guru minumlah. Dia pun pergilah kat hujung kampung tu, ada kedai arak. Perempuan jual tu pun cantik pula. Dia pun belilah arak tu, dia pun minum. Lepas minum dia pun dah mabuk. Hai, orang tak pernah minum arak tuan-tuan, satu gelas pun dah mabuk dah. Tengok perempuan ni dah cantik dah, dia pun zina dengan perempuan ni. Datang pula laki perempuan ini, dia pun bunuh laki-laki ni. Nampak? Inilah Nabi kata bahawa arak ibu sekalian maksiat. Sebab bila dia minum arak, dia dah mabuk, semua maksiat dia dah boleh buat. Dah boleh dia berzina, dah boleh dia membunuh orang. Kemudian dia pun kena tangkap, bawa pergi kepada sultan. Sultan pun kata, orang macam ini mesti kena gantung sampai mati. Bukan dia sekadar minum arak, bukan sekadar dia berzina, dia bunuh orang pula, dan hukum bunuh mesti digantung sampai mati. Bila dia pun kena letak kat tali leher, tali gantung tuan-tuan, iblis pun datang. Macam mana Tuan Guru? Tuan Guru jawab, celakalah aku ikutkan teman yang jahat. Tu tuan-tuan jaga. Kawan ni kena pilih juga. Jangan sembarang kawan. Kalau kawan macam mana baik pun, kalau dia suruh jahat, jangan buat. Itu sebenarnya iblis yang menyamar manusia. Walaupun kita tahu mak bapak dia, datuk nenek dia, tapi hakikatnya dia iblis yang menyamar manusia. Tuan Guru nak lepas tak? Aku nak lepas lah, tolonglah aku. Tapi kalau Tuan Guru nak lepas ni, Tuan Guru kena sujud pada saya dulu. Macam mana aku nak sujud, dah tali gantung kat leher ni? Tak apa, Tuan Guru tundukkan mata saja, tanda sujud pada saya. Dia pun tundukkan mata dia, tanda sujud. Dia punya tali gantung pun cekik dia, mati, kafir. Waliyazubillah min zalik. Nampak tuan-tuan? Padahal dia seorang ulama besar, murid ramai 60,000, murid-muridnya setengah menjadi wali, boleh terbang di langit. Dan Barsisa ni sudah hidup 220 tahun ibadat pada Allah, tapi mati kafir. Waliyazubillah min zalik. Kita berapa tahun kita ibadat? Kalau umur kita 60 tahun pun bukan terus menerus kita ibadat. 5 waktu sembahyang, lebih-lebih adalah sunat tu sunat ini sikit-sikit. Ini 220 tahun ulama besar mati kafir.
Sebab tu jangan kita pandang hina pada orang kafir. Walaupun memang dia kafir, tapi kita tak tahu di akhir umurnya mungkin Allah bagi dia hidayah dan dia masuk Islam, dan dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mati Islam. Sedangkan kita tak tahu lagi kita mati Islam atau mati kafir. Semua kita harap mati beriman, semua kita harap mati husnul khatimah, semua kita harap mati di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak siapa yang boleh jamin mati kita dalam iman. Sebab itulah alim-alim ulama selalu sedih, menangis pasal apa? Bimbang mati dia itu tidak beriman. Jadi kita tuan-tuan, bila kita lihat orang kafir, kita rasa kita lebih baik daripada orang kafir. Kita adalah takabur. Dan bila takabur, tidak diterima amalan kita. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pergi lebih lanjut daripada itu, sehingga beliau mengatakan, kalau kita melihat kepada seekor anjing, kita tahu anjing itu najis, kita kata ini anjing najis, jijik, kotor, kita pandang dia rendah, kita rasa kita lebih baik pada anjing, maka itu pun takabur. Ustaz, kan dia memang anjing itu najis. Anjing memang najis, tapi siapa yang jadikan anjing itu najis? Anjing itu minta jadi najis? Tidak. Yang menjadikan dia najis Allah. Allah jadikan dia najis dan dia redha hukuman Allah. Tapi anjing tak masuk neraka, tuan-tuan. Tapi kita manusia belum tahu lagi neraka ke syurga. Jadi bila kita melihat anjing dengan penuh rasa hina, sebenarnya kita sudah ada sifat takabur. Sebab itulah Sultan Aulia Sidi Syekh Bahauddin Naqsyabandi qaddasallahu sirrah, satu masa beliau sedang berjalan dan dengan murid-muridnya ternampak seekor anjing berlalu. Dia pun stop bagi anjing berlalu. Murid-murid kata, Syekh, ini anjing buat apa? Tuan Syekh punya hormat dia, bagi dia jalan dulu pula. Kata Tuan Guru, ini anjing ini lebih baik daripada aku. Subhanallah, tuan-tuan. Sampai perasaan lebih hina daripada anjing, itulah sifat suci yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Rasa diri kita hina daripada segala-galanya, tak ada apa kita pun, walaupun ulama besar sekalipun. Syekh Bahauddin Naqsyabandi qaddasallahu sirrah, walaupun sudah menjadi sultan aulia, walaupun sudah menjadi ulama besar, beliau kerjanya selama 12 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, kerjanya apa? Cuci jamban madrasah. Cuci jamban madrasah. Zaman dulu, tuan-tuan, bukan jamban tarik, tak ada. Jamban angkat, maaf ya. Kotor, jijik. Dia datang cuci, tiap-tiap pagi dia cuci. Pasal nak buang sifat takabur. Aku ustaz, aku wali, aku ulama, orang semua kenal aku, cium tangan aku. Nak buang ni, tak ada. Aku najis, kotor, cuci jamban aja. Ini dia, tuan-tuan. Ini bukan mudah, tuan-tuan. Cakap memang sedap, dengar pun sedap, tapi nak buat bukan mudah. Kadang-kadang kita suami isteri, maaf banyak-banyak, suami kata kepada isteri, sudah kau diam, kau bukan tahu apa-apa pun. Nampak? Takabur suami itu. Amalan dia tak diterima Allah. Isteri pun kadang-kadang, apa abang ingat abang orang pandai? Amboi, dia pun rasa dia lebih baik pada abang dia. Maka takabur dia. Masya Allah, tuan-tuan. Kalaulah ini ada pada manusia yang dinamakan Muslim, beramal dengan sifat takabur, tak diterima amalannya, maka apa nak jadi? Inilah dia, tuan-tuan. Kita kena merdekakan hati kita daripada sifat takabur. Buangkan sifat itu. Aku tak ada apa. Kau baguslah, kau bayar. La haula wala quwata illa billah. Syukurlah pada Allah. Semua dengan taufik hidayah Allah. Tapi jangan kita cakap syukur, lepas tu terasa juga, aku dah bagus. Masuk setan lagi. Nampak? Halus, tuan-tuan. Tipu dari syaitan cukup halus. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah, seorang wali Allah, sedang duduk berzikir. Datang syaitan dengan rupa bercahaya-cahaya.
terang menerang bercahaya. Wahai Abdul Qadir, engkau sudah terlepas, engkau sudah jadi wali Allah yang besar, engkau sudah tak payah lagi ibadah-ibadah, sekalian perkara yang haram sudah jadi halal untuk engkau. Wah, kalau orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan, alamak, aku dah jadi wali besar. Oh, Tuhan dah cakap dengan aku dah jadi wali besar. Apa Syekh Abdul Qadir Jilani jawab? Berambus kau syaitan. Tapi syaitan ni dia tak melepas, tuan-tuan. Dia kata, selamat kau dari tipu dayaku dengan ilmumu. Nampak? Dia nak kaitkan Syekh Abdul Qadir Jilani selamat dengan ilmu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kata apa? Bukan ilmu aku yang selamatkan aku, yang selamatkan aku Allah. Nampak, tuan-tuan? Kalau kat situ terasa, yelah aku dah belajar, kena juga kita. Makna kita kat situ kita sudah jatuh syirik. Makna ilmu yang selamatkan kita bukan Allah. Jadi bukan ilmu kita yang selamatkan kita, bukan ibadah kita yang selamatkan kita, bukan sedekah kita yang selamatkan kita. Yang selamatkan kita Allah. Tapi kita lakukan kerana itu perintah Allah, dan itu Allah kasih, dan selebihnya kita serah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Penting, tuan-tuan. Kita semua ahli ibadah. Saya percaya semua kita yang datang masjid semua ahli ibadah. Kita nak ibadah kita diterima Allah. Tapi musuh kita ni tak mau lepaskan kita daripada terima Allah. Dia nak jadikan kita macam dia juga, ditolak oleh Allah. Inilah dia masuk dalam hati kita. Sebab tu penting merdekakan hati kita daripada sifat ujub. Maka naik lagi malaikatnya lain pula. Wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi hatta yajawizu bihi ila sama'il khamisah. Ka'annahu adrusul mazfufah ila ba'liha fayaqulu lahum malak al-muwakkal biha qifu wadribu bihadzal amal. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu naik membawa amalan hamba Allah itu hingga tiba ke langit yang kelima, seolah-olah mengarah mempelai menuju kepada suaminya. Wah, malaikat keromoh, tuan-tuan. Wah, amalan ini bagus. Lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit tiga, lepas langit empat. Maknanya dia tak ada ujub, dia tak ada takabur. Maka lalu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit kelima itu pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan hamba Allah itu, katanya, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya, dan pikulkannya ke atas baunya. Akulah malaikat hasad dengki manusia yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Setiap orang yang mengambil kelebihan daripada ibadat, dia hasad dan didengkinya, serta menyuruhku supaya jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Ya, tuan-tuan, amalan orang yang beramal tapi beserta menjadi hamba yang belum merdeka daripada sifat hasad dengki, tidak diterima Allah Ta'ala. Hasad dengki, tengok orang ada kelebihan, dia tu mana dia dapat duit, jangan-jangan dia ada sifat toyol tak? Tengok tu, dia tu bawa kereta Merc lah, jangan-jangan driver je. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dalam segi dunia, dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia tak boleh tengok orang lebih cantik pada dia. Dia tak boleh tengok orang lebih pandai pada dia. Dan daripada segi ibadat pun, dia tak boleh tengok orang lebih baik pada dia. Dia tengok dia tu, wah dia ni kuat, warak. Alah, riak je dia tu, tunjuk-tunjuk je, semayang kuat depan orang. Nampak? Riak ni benda hati. Kita tak boleh tuduh orang, tuan-tuan. Tapi pasal dia hasad, tak boleh tengok orang lebih kuat pada dia ibadat. Wah, dia tu pas pelajar tinggi. Alah, belajar tinggi kosong aja. Dia hasad, tak boleh tengok orang lebih ilmu pada dia. Wah, dia ni baca sedap lah Quran. Alah, baca sedap aja, tapi hati tak ikhlas. Mana kau tahu? Sebab apa dia kata macam tu? Pasal hasad, dengki, tak boleh tengok orang lebih. Ini sifat ni yang menjadi hamba pada hasad dengki. Walaupun dia semayang, walau puasa, walau lepas langit pertama, 2, 3, 4, sangkut langit kelima, dia tolak balik, dicampak balik ke muka dia. Waliyazubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita daripada ini, tuan-tuan. Jadi kita beramal ni
tengok orang lebih baik pada kita, dia lebih pandai pada kita, alhamdulillah. Ada juga orang-orang kita yang lebih alim, alhamdulillah. Kita tengok orang kita yang naik pangkat, alhamdulillah, syukur. Ada juga orang-orang Islam kita yang dah naik pangkat. Tengok pula ada orang Islam kita yang kaya jutawan, alhamdulillah. Ada juga orang Islam kita yang kaya jutawan. Tak apalah, dia orang Islam kaya, dia boleh keluar zakat, boleh keluar sedekah. Kita tengok pula ada orang Islam kita yang masyhurnya ternama, alhamdulillah. Ada juga orang Islam kita yang bawa naik nama masyarakat Islam. Jangan kita alah ngade-ngade, alah tunjuk tu, pandailah dia tu nak dapat pangkat, dia pujilah pembesar-pembesar tu. Jangan. Kita buang sifat hasad dengki. Maaf tuan-tuan, sifat hasad dengki ni banyak sekali pada orang Islam kita. Banyak. Orang kafir tuan-tuan ya, kalau dia meniaga, dia kawan dia buka kedai sebelah, dia tolong lagi. Tapi jangan orang Islam dah buka kedai, kawan buka sebelah, alamak dia ni nak potong rezeki aku. Tengok tu. Padahal orang Islam beriman rezeki itu datang pada Allah. Tapi dia kata, tengok dia ni nak potong rezeki aku. Dia buat pula orang ni supaya kedai dia tak laku. Inilah hasad dengki tuan-tuan. Banyak sekali. Orang yang macam ini, biar sembahyang, biar lekuk-lekuk dahi pun Allah tak terima amalan dia. Dicampak balik ke muka dia. Kerana dia belum merdeka lagi. Dia masih hamba kepada nafsu jahat dia, hasad dengki. Waliyahzubillah. Naik lagi malaikat yang lain, wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa siyamin fayujawizuna bihi ila sama'is sadisah. Fayaqulu lahum al-malakul muwakkal biha qifu wadribu bihadzal amal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah beserta dengan amalannya yang terdiri daripada solat, zakat, haji, umrah dan puasa naik menuju ke langit yang keenam. Lalu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit yang keenam itu pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan hamba Allah itu, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Sesungguhnya dia sama sekali tidak mengasihi manusia yang ditimpa bala atau mudarat. Bahkan dia lebih suka melihat demikian. Akulah malaikat yang kasihkan manusia. Tuhanku telah menyuruhku supaya jangan membiarkan amalan yang melintasiku untuk pergi kepada selainku. Ya tuan-tuan, bagus dah orang ni. Dia tidak ada ujub, tak ada takabur, tak ada hasad dengki, tak ada mengumpat, tak ada megah. Wah, bagus. Tapi sampai langit keenam kena tahan. Pasal apa kena tahan? Pasal dia belum merdeka 100%. Dia hamba kepada sifat tidak ada belas kasihan pada umat manusia. Nampak tuan-tuan? Tak ada sifat belas kasihan saja. Tidak ada belas kasihan kepada orang yang kena balak, kena mudarat, kena susah. Tak ada belas kasihan. Dia suka ketawa pula. Tengok orang tu naik basikal jatuh, dia ketawa. Tengok orang pakcik tu pijak pisang terjatuh terbalik, ketawa, pecah-pecah perut dia. Tak ada rasa kesian pakcik, kesian orang tua ni, tak ada. Bahkan dia tengok orang Islam yang kena balak sekarang tuan-tuan. Umat Islam dalam keadaan kesusahan. Di Bangladesh, di India, di mana banjir sampai 2/3 daripada negeri Bangladesh ditenggelami air. Tak rasa apa pun hati dia. Tengok kat TV, tengok surat khabar, rasa biasa je. Tak ada rasa kesian, tak ada rasa lemak. Macam manakah boleh saya tolong orang-orang ni? Macam mana boleh saya hulurkan derma orang ni? Dia makan sampai tak habis, buang dalam tong sampah. Orang di Bangladesh, orang di India nak makan pun tak ada, banjir. Nak duduk pun tak ada, rumah-rumah pun dah hancur dah hanyut dah. Ada tak perasaan kesian? Tengok orang Islam di Iraq macam mana susah dengan peperangan. Tengok orang Islam di Palestin, tengok orang Islam di Somalia. Banyak orang Islam dalam kesusahan. Ada tak rasa belas kasihan? Bahkan sifat belas kasihan ni, kata alim-alim ulama, bukan hanya untuk orang Islam, bahkan pada setiap yang hidup.
sampaikan kepada orang kafir, sampaikan kepada sampaikan kepada haiwan dan binatang pun kita belas kasihan. Seorang perempuan Bani Israel, perempuan pelacur, tuan-tuan, dia sedang jalan balik, dalam perjalanan pulang dia ternampak satu perigi, dia pun haus dekat. Kemudian dia pun nak minum air. Dia ambilkan kasut dia, ikatkan dengan dia punya selendang dia tu, dia lepaskan kat dalam perigi tu, dia pun ambil air dengan kasut dia tu. Sedang dia nak minum, ternampak pula seekor anjing di sebelah dia. Oh, anjing ini pun kehausan seperti aku tadi kehausan. Kesian dia. Dia pun bagi anjing ini minum. Dengan kerana kesian dia kepada haiwan yang bernama anjing, Allah ampunkan dosa dia, Allah bagi dia hidayat, dia jadi perempuan yang salihah, dia pun menjadi ahli syurga. Hanya kesian pada anjing. Begitu juga kita pada manusia. Kita jangan tengok, wah itu orang kafir ya, dia mati, padan muka dia. Tak boleh. Orang kafir dia kena susah, padan. Tak, dia pun manusia. Satu masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ni memang dia ni terkenal lah. Kalau dia nak makan, tuan-tuan, dia tak akan makan seorang diri, mesti nak cari kawan untuk makan. Jadi waktu dia nak makan, dia cari kawan, jumpa satu orang, marilah temankan saya makan. Dia pun makan. Waktu mula nak makan, tanya, Islam ke kafir? Orang tu kata, saya bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam tak boleh ya. Kalau kau nak makan sesama aku, kau masuk Islam dulu. Kalau pasal nak makan masuk Islam, aku tak masuk Islam lah. Dia pun keluar. Sebentar dia keluar, malaikat Jibril turun. Ya Ibrahim, Allah Ta'ala tegur pada engkau. Allah berfirman dan berkata, Allah memberi makan pada semua makhluk Islam dan kafir. Engkau baru sekali nak bagi makan, kau tanya Islam kafir. Alamak, Nabi Ibrahim punya rasa terkejut, malu, tuan-tuan. Allah bagi makan, Islam ke, kafir ke, semayang ke, tak semayang, semua Allah bagi. Tengok dunia ni sekarang, semua dapat makan. Engkau baru sekali nak bagi orang makan, kau tanya Islam ke kafir. Nabi Ibrahim pergi lari, panggil, mari makan. Tak apalah, kau tak Islam, tak apa, makan sama. Nampak, tuan-tuan? Kita ni orang Islam diajar buat baik pada semua manusia. Semuanya hidup, baik dia Islam, baik dia kafir. Jiran kita susah, tapi dia orang kafir, boleh tolong tak? Apa nak saya tolong awak? Kesian tak ada makan, hantar makan. Dia pun kata, bagus orang Islam macam ni aku masuk Islam lah. Kan? Inilah akhlak kita, tuan-tuan. Bukan makna dia orang kafir, dia lantak dia mati mampus saja. Bukan. Tapi kita membantu dia. Ini Islam. Bila kita orang Islam mengamalkan Islam dengan betul, orang kafir pun nak masuk Islam. Tapi oleh kerana hari ini orang Islam sudah akhlaknya buruk, orang kafir pun takut nak masuk Islam. Inilah dia, tuan-tuan. Jadi sifat kasih sayang kepada semua makhluk. Orang Islam kita sayang, begitu juga adik-beradik kita, begitu juga jiran tetangga. Walaupun dia orang kafir, tu kafir dia dengan Allah. Besok tu antara dia dengan Tuhan yang hukum dia. Manusia yang beriman, kita diperintahkan supaya kita kasih sayang pada semua yang ada di bumi. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, irhamu fil ard yarhamukum man fis sama. Belas kasihanlah pada semua yang ada di muka bumi, dan saya akan Allah belas kasihan kepada kamu. Jadi bukan kita kira agama, bukan kita kira bangsa, bukan kita kira manusia, semua makhluk kita belas kasihan. Jadi kalau sekira kita tidak ada sifat belas kasihan, tuan-tuan, selfish, hanya penting diri sendiri saja. Kita sedap kita makan seorang, kita sedap pakai cantik seorang, kita sedap kita ada duit seorang, orang lain kesulitan, kena buang kerja, kita tak peduli. Jiran kita kena buang kerja, macam mana dia ada duit ke tidak, anak dia masuk hospital, macam mana cukup belanja ke tidak, kita tak ambil peduli. Itu orang yang pasal. Orang yang macam ini, amalan yang tak diterima Allah. Tapi yang lebih sedih, tuan-tuan, bukan kata orang luar, kadang-kadang adik-beradik sendiri pun tak ambil peduli. Maaf kata, kadang-kadang mak bapak sendiri pun tak ambil peduli.
Bila mak dah tua, ayah dah tua, duduk dengan adik bongsu dia, abang, kakak, McDonald aja buat tak tahu. Apa hal mak punya duit obat, apa hal mak punya belanja, apa hal mak perlu apa. Tak dia peduli. Jumpa setahun sekali hari raya. Kalau nasib baik 2-3 bulan sekali baru muncul. Maaf tuan-tuan. Kalau dengan ibu ayah pun dah tak ada sifat belas kasihan, apalagi orang luar. Kalau macam ni, maaflah, orang macam ni amalan dia tak diterima Allah Ta'ala. Ini bukan saya kata, bukan ulama kata, ini Nabi SAW yang sabdakan. Buanglah sifat rasa diri kita, sifat selfish, mementingkan diri sendiri, buanglah. Kena ada sifat belas kasihan, barulah Allah terima amalan kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan, menyambung lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi ila sama'is sabi'ah min saumin wa salatin wa nafaqatin wa hajjin wa jihadin wa wara'in lahu dawiyun kadawi ra'di wa daw'un kadaw'i syamsi ma'u 3,000 malak. Yang artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah beserta dengan amalannya yang terdiri daripada puasa, salat, nafkah, haji, jihad fi sabilillah dan wara, naik menuju ke langit yang ketujuh dengan suara yang gemuruh dan bercahaya-cahaya seperti cahaya matahari, diiringi 3,000 malaikat. Masya Allah. Wah, ini special betul tuan-tuan ya. Semua dia punya nafsu dia sudah dia merdeka dah. Tetapi bila sampai langit yang ketujuh, lalu malaikat yang mewakilkan menjaga pintu langit yang ketujuh pun berkata kepada malaikat yang membawa amalan hamba Allah itu, berhenti dan pukulkan amalan tu ke muka dan seluruh anggota tubuh badan tuannya, dan kuncikan hatinya dengan amalannya itu. Apa hal? Sesungguhnya aku disuruh menabiri, menghijabkan dari Tuhanku setiap amalan yang tidak bertujuan mendapatkan keridhaan Tuhanku. Sesungguhnya dengan amalan itu orang tersebut bertujuan selain Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia mahukan dipandang tinggi di kalangan para fuqaha. Fuqaha ni ulama-ulama fiqh, disebut-sebut di kalangan para ulama dan menjadi terkenal di negeri-negeri. Tuhanku telah menyuruhku supaya jangan membiarkan amalan yang melintasiku untuk pergi kepada selainku. Setiap amalan yang tidak ikhlas semata-mata kerana Allah adalah riya, dan Allah Ta'ala tidak menerima amalan orang yang riya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya tak terlepas juga daripada tersangkut di langit yang ketujuh, kerana dia belum merdeka daripada sifat riya. Dia panggil dia wali, orang baik, alim. Jadi orang pun kenal dia, dia bersyarah supaya dia jadi pensyarah yang terkenal, supaya orang pun puji dia. Ya tuan-tuan, pendek kata, apa saja amalan darinya sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, kalau ada dalam hatinya selain Allah, itulah namanya riya. Allahu Akbar, tengah sembahyang, dia nak pergi kerja ni, dah lambat dah, cepat-cepat dia perukuk, cepat-cepat sujud. Tiba-tiba datang pula ada tetamu, dia pun slow motion, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tadi kelam kabut, kenapa pula ni slow motion pula? Orang tengoklah aku sembahyang, malu lah. Kau buat kerana orang tu, bukan kerana Allah. Riya. Waliyahzubillah min zalik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, zahirnya dia sembahyang, hati dia bukan kerana Allah, kerana orang. Tengah duduk-duduk, Pak Mentua dia tengok dia, alamak Pak Mentuaku tu daring aku belum sembahyang asar ni. Dia pun kelangkap sembahyang, Allah aku sembahyang fardu asar kerana Allah. Bohong, kerana Pak Mentua.
Pasal pak mentua tengok, tak buat. Maaf tuan-tuan, riak. Dia nak keluar sedekah 10 sen, tapi orang sebelah semua keluar dolar-dolar. Malu lah, keluar dolar jugalah, menggigit-gigit pun keluarlah $2. Riak. Pasal nak keluar 10 sen, tapi pasal orang tengok malu kan, kerana orang bukan kerana Allah. Maaf tuan-tuan, riak ni benda yang amat halus, amat halus. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling sangat aku takut atas kamu syirik yang tersembunyi. Kadabibin namli ala safati sauda fi zulmatil lail. Seperti merangkaknya semut. Semut merangkak, nampak tak kaki semut? Tak nampak tuan-tuan. Ala safati sauda, di atas batu hitam. Dahlah semua hitam, merangkak atas batu hitam. Nampak? Tak nampak. Fi zulmatil lail, di tengah-tengah malam yang gelap. Lagi tak nampak. Semut hitam atas batu hitam, tengah malam yang gelap. Langsung tak nampak. Kita ingat tak ada apa semut pun. Itulah dia orang beramal. Dia ingat dia dah betul, dah baik dah. Tapi dalam dia ada riak. Sebab tu siapa yang sangka dia tak riak, itulah riak tuan-tuan. Siapa sangka dia ikhlas, itulah dia riak. Ustaz, macam mana ni? Sebab ini ikhlas ni tuan-tuan, suatu rahsia Allah. Tak siapa yang tahu. Pernah satu masa Sayyidina Ali ke atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami apa itu ikhlas." Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Nanti aku tanya pada Jibril." "Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Jibril jawab, "Nantilah aku tanya pada Allah." "Ya Allah, apa itu ikhlas?" Allah kata, "Al-ikhlasu sirrun min asrari." Ikhlasu seratu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Ahabahu liman asya. Aku hadiahkan dia kepada siapa yang aku suka. Jadi kita yang beramal, oh saya ikhlas, ambillah ni hadiah ni, ikhlas ni. Maaflah, mempamerkan kita ikhlas itulah riak. Apa riak? Menunjuk-nunjuk. Ikhlas tu amal yang baik, jadi kita menunjukkan kita beramal baik, itulah riak. Habis ustaz macam mana ni? Kita dah biasa dah, kalau kita nak bagi hadiah, ambillah ni hadiah ikhlas. Janganlah cakap ikhlas, menunjuk-nunjuk pula kita ikhlas. Ambillah hadiah yang tak seberapa, mudah-mudahan Allah jadikan dia amalan yang ikhlas. Kita harap Allah jadikan amalan ikhlas. Ambil ni, saya hadiah awak ikhlas ni. Jangan. Jadi kita tunjuk kita ikhlas, itu riak. Kita pun tak tahu kita ikhlas. Menyangka kita ikhlas, itulah riak. Mana kita rasa kita dah baik dah. Itulah Allah firmankan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu rasa diri kamu dah bersih. Jangan. Diri aku dah baik, aku ikhlas, aku lillahi ta'ala, rasa diri dah bersih. Jangan. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa pada Allah. Cuma kita harap, ya Allah, jadikanlah amalanku ni amalan ikhlas, mencari keridaan-Mu ya Allah. Bukankah riya, ujub atau sum'ah ya Allah. Kita minta pada Allah, doa. Tapi jangan kita rasa kita sudah bebas pada riya. Walaupun kita tak, ustaz, saya bukan buat untuk siapa-siapa. Itu penilaian kita, belum penilaian Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu hadis sambungan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, wa tas'alul hafazu bi'amali 'abdin min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa samtin wa dzikrillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat penjaga amalan hamba Allah beserta dengan amalan itu yang terdiri daripada solat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, berdiam diri, banyak zikrullah, naik dengan iringan para malaikat 7 petala langit hingga menembusi hijab seluruhnya menuju kepada Allah Azza wa Jal, dan berdiri di hadapan hadrat Allah Ta'ala dengan membawa amalan itu, dan mereka menjadi saksi terhadap amalan salih hamba Allah itu yang melakukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata.
Wah, ini bagus nih. Dah lepas dah, langit ketujuh pun dah lepas dah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman kepada mereka, kepada malaikat-malaikat, kamu semua menjaga amalan hamba-Ku itu, sementara Aku mengawasi apa yang tersirat di hatinya. Dia tidak bertujuan kerana-Ku dengan amalannya itu, tetapi bertujuan kerana selain-Ku. Oleh itu laknat-Ku menimpanya. Para malaikat pun berkata, laknat-Mu ya Allah dan laknat kami semua menimpanya. Ketika itu juga tujuh petala langit dan segala isi kandungannya turut melaknatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baca hadis ni tuan-tuan, jangan kita ingat orang, oh orang tu, oh dia tu, tak ada. Kita kena ingat diri kita ni. Sebab diri kita pun bukan baik sangat pun, bukan wali besar pun. Wali nikah ada lah. Kalau ada anak dara, boleh jadi wali nikah. Maaf tuan-tuan. Dah macam ini punya tapis pun dah lepas langit ketujuh. Yang tadi kata riak tu pun sampai lepas pada langit ketujuh menghadap ke hadrat Allah. Allah kata, kau malaikat, kau cuma tengok zahir aja. Akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan seluruh penduduk petala langit melaknatkan dia. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Muaz bin Jabal radhiyallahu berkata, aku pun berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah Rasulullah dan aku ni Muaz, bagaimanakah aku boleh menyelamatkan diri daripada kejahatan dan mensucikan diri daripadanya? Kalau dah macam ni punya tapis ya Rasulullah, macam mana nak terlepas? Susah hati Muaz ni tuan-tuan, menangis dia. Patut kita lebih-lebih lagi menangis dengan hadis ni. Kita kena banyak menangis ni, kena isap balik ni. Kita kena persoalkan diri kita, aku ni belum merdeka ke dah merdeka daripada nafsu jahat ni dalam hati ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, contohilah aku jika di dalam amalanmu terdapat kekurangan wahai Muaz, maka peliharalah lidahmu daripada mengumpat saudara-saudaramu dari kalangan orang-orang yang memikul Quran, iaitu orang alim-alim ulama. Jangan mengumpat alim-alim ulama tuan-tuan, mengumpat dosa besar, apalagi mengumpat orang-orang alim. Jadi kalau amalan tak banyak, jaga lidah dan pikullah dosa-dosamu sendiri, dan jangan dibebankan ke atas mereka. Jangan salah-salahkan orang. Selalu kata, dia tu punya pasal lah aku buat macam ni, dia tu pasal. Jangan. Mengakulah, ini aku dosa ni, aku yang jahat ni, nafsu aku yang jahat ni. Ingat diri kita. Jangan sucikan dirimu dengan celaan mereka ke atasmu. Sucikanlah dirimu dengan celaan mereka ke atasmu. Jangan kita bergaduh. Orang kata kita, tak apalah, kita reda, memang kita pun jahat. Jangan meninggikan dirimu melebihi mereka. Jangan campurkan amalan dunia ke dalam amalan akhirat. Kita buat ibadat, jangan ada niat nanti orang sayang kita, nanti bos naikkan pangkat kita, nanti orang ambil kita jadi menantu dia. Jangan campur-campurkan amalan dunia akhirat. Dan janganlah takabur dalam majlismu supaya orang ramai takut disebabkan peranganmu yang jahat itu. Jangan berbisik-bisik dengan seseorang ketika ada seorang yang lain bersama-samamu. Bila kita duduk bertiga, jangan kita bisik dua-dua orang. Jangan kecilkan hati saudara kita. Jangan mengagung-agungkan dirimu kepada orang ramai yang menyebabkan terputus dirimu dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan memecah belahkan orang ramai dengan lidahmu. Nescaya engkau akan dicarik-carik, dikoyak-koyakkan oleh anjing-anjing neraka di dalam api neraka pada hari kiamat kelak. Kita jadi batu api. Suami isteri kita pecah belahkan, adik-beradik kita gaduhkan dia, saudara mara kita jadikan dia bermusuhan, kerana lidah kita
bawa mulut, cerita keburukan orang sampai orang jadi bergaduh. Ya tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman lagi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wan nasyitati nashta." Dan bertanya, adakah kau tahu mereka itu wahai Muaz? Apa tu? Muaz bertanya kembali, apakah mereka sebenarnya? Demi bapaku engkau dan demi ibuku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah anjing di dalam api neraka yang menyiyak-nyiyak daging dan tulang orang yang mengumpat orang lain. Jadi orang yang mengumpat di dunia, besok ke dalam neraka, anjing neraka mengoyak-ngoyakkan tubuh badannya. Aku berkata, demi bapaku engkau dan demi ibuku wahai Rasulullah, siapakah yang dapat menahan perkara ini dan siapakah yang terselamat daripadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Muaz, sesungguhnya ia amat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala kepadanya dengan taufik dan hidayah. Jadi kalau sekiranya Allah nak mudahkan, semua jadi mudah. Kita doalah, minta pada Allah, ya Allah, lepaskan aku daripada sifat riya, ujub, sum'ah, sombong, takburan, sifat-sifat yang tercela, ya Allah. Mohonlah pada Allah, nangislah kepada Allah. Lelaki yang meriwayatkan hadis ini pun berkata, sejak itu aku tidak melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quran daripada Muaz bin Jabal, kerana amat takut terhadap apa yang telah disebutkan oleh hadis itu. Sejak dari hari-hari itu, Muaz tak banyak bercakap, banyak baca Quran, banyak menangis. Inilah patut kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita cakap tak sensor, kita cakap ikut sedap hati. Puas aku cakapkan dia. Yelah, puas hati itu. Itulah hamba nafsu, hamba hati, bukan hamba Allah. Maaf tuan-tuan. Jadi kita ni belum merdeka. Negara kita dah merdeka, tapi kita belum merdeka. Sebab kita hamba pada nafsu-nafsu kita lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkara ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah telah berkata, lil murai salatu alamat. Orang yang riak itu mempunyai 3 tanda. Pertama, malas berbuat ibadat bersendirian dan rajin berbuat ibadat di tengah-tengah orang ramai. Kalaulah depan orang ramai, kuat ibadat, rajin. Balik kat rumah, malas, maya sunat pun tidak. Kalau kat masjid, alhamdulillah, pakai baju cantik, pakai kopiah cantik, pakai tudung pun cantik. Dekat rumah, pakai singlet kontut aja. Setiap pun keluar gini. Bertaburan. Allah, malu. Tapi tak ada orang tengok, tak kisah. Itulah dia. Bila kat masjid cantik, kerana orang. Pasal kat rumah, orang tak tengok. Kat rumah pakai telekung. Kalau telekung dibuat kat sungai, ikan pun timbul, mati ikan. Sebulan tak basuh. Maaf tuan-tuan ya, bukan kata semua orang lah ya. Pasal orang tak tengok. Kat masjid pakai selendang cantik, tudung cantik, pasal orang tengok. Jadi buat kerana orang, bukan kerana Allah. Inilah dia tuan-tuan. Ini tanda orang yang riak, walhamdulillah. Yang kedua, berlebih-lebih membuat ibadat dan beramal apabila dipuji orang. Orang tak puji, dia pemalas lah. Orang puji, kau bagus, kau sedekah lagi. Dia pun semalam sedekah $2, hari ni sedekah $5 lah. Orang puji. Orang tak puji, semalam sedekah $2, hari ni 10 sen je. Orang tak puji ya. Orang bukan tahu pun. Jadi buatkan orang lah. Dan yang ketiga, dia kurang beramal apabila dicela orang. Orang kata, alah engkau ni hasil semayang je, tunjuk-tunjuk. Dia pun malas lah. Malas semayang lah. Tengok, orang cela, dia pun malas. Jadi bila orang puji, dia rajin. Itulah tanda-tanda riak tuan-tuan. Ya Allah, bukan mudah tuan-tuan kita nak lepaskan perkara ni. Bukan saya bercakap ni pun saya dah lepas. Maknanya kita sama-sama lah mengadu nasib kita pada Allah Ta'ala. Ya, sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana berkata Sayyidina Ikrimah, Inna Allah yu'til abda ala niyati ma la yu'ti ala amali bi anna niyat la riya fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pahala kepada hamba yang mengikut niatnya
dan tidak diberikan mengikut amalannya, kerana niat itu tidak mengandung riak, dan amalan itu mungkin mengandung riak, kerana itulah tidak diberi pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita niat baik tu, nak sedekah lah, kesian orang tu, itu dah dapat pahala dah tu. Tapi bila kita sedekah betul-betul, kadang-kadang timbul megah, itulah. Tapi bukan kata jangan sedekah, sedekahlah. Tapi makna di sini nak pentingnya niat itu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada perbincangan kita tentang bagaimanakah kita merdekakan diri kita ni daripada sekalian nafsu-nafsu yang jahat itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kita doa, minta lepaskan daripada riak dan daripada syirik, daripada nafsu yang jahat ini, iaitu doa mohon lindung daripada riak. Nabi pun mengajar kita. Marilah sama-sama kita membaca, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada riak dan kejahatan nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari aku berlaku syirik kepadamu, sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon pengampunanmu daripada yang aku tidak mengetahuinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah doa ini kita amalkan setiap lepas sembahyang kita, insya-Allah ya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan tak hafal pun dengan bahasa Arabnya, bacalah dengan bahasa Melayunya. Kalau sekiranya kita dapatkan doa ini, kalau boleh kita hafalkanlah. Minta supaya Allah selamatkan kita daripada sifat riya, sifat-sifat yang tercela yang menjadikan kita hamba dan tidak menjadikan kita orang yang merdeka. Jadi kemerdekaan dalam Islam bukanlah hanya merdeka negara kita tuan-tuan, tapi merdeka hati kita, rohani kita daripada kejahatan, sifat-sifat nafsu yang jahat, dan juga daripada sifat-sifat kesyaitanan. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, tidak saya panjangkan bicara saya. Saya mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya terkasar bahasa atau tersinggung perasaan. Maka dengan itu saya akhiri. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami maksudkan, dan keridhaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah kepada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Dan dengan itu saya akhiri dengan mohon riba maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau dalam kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau yang tak menyenangkan, yang benar itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.